Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akif Hazim bin Hasnul Rizal daripada Sekolah Menengah Sains Tapa. Pada hari ini kita akan membincangkan 5 ciri murid sejahtera mengikut acuan Rancangan Pendidikan Malaysia. Yang pertama ialah beradab, iaitu memiliki sasial yang sopan, menghormati orang lain dan sentiasa memelihara etika moral yang tinggi. Yang kedua ialah berilmu. Bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga mempunyai gaya fikir yang kreatif dan juga kritis. Yang ketiga ialah berkemahiran, iaitu menguasai kecekapan praktikal, teknikal dan kebolehan untuk menyelesaikan masalah kompleks secara kolaboratif. Yang keempat ialah berdaya tahan, cekal daripada segi fizikal, mental dan juga emosi agar tidak mudah putus asa apabila mendepani sebarang cabaran. Yang kelima ialah berkeyakinan, iaitu percaya kepada potensi diri dan mampu berkomunikasi secara matang. Kesimpulannya, 5 ciri ini dapat melahirkan murid yang berkepimpinan tinggi demi keharmonian sekolah. Oleh itu, marilah kita menghayati 5 ciri ini kerana sekolah yang cemerlang datang daripada murid yang sejahtera. Sekian, terima kasih.